Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat sini, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa nak melengahkan masa, Nisa just nak bagi tahu dekat korang yang apps ni dikatakan legit membayar. Tapi Nisa baru nak cuba, and kalau sesiapa yang dah pernah try apps ni, korang boleh komen dekat bawah untuk bagi tahu adakah ia betul-betul membayar ataupun tak, sebab apps ni adalah satu apps yang dah lama lah. Okay, so jom kita start. And by the way, kalau korang berminat untuk cuba, bolehlah pergi dekat bawah untuk korang download. If you ever busy, kita akan start. Click on the land to feed the animals. Click on the pig to feed. Click on the feed. Okay. So, kita harvest. And then dah complete first level. You can withdraw cash. Let's try. Okay, kita tekan je. Lepas tu, kita kena login lah. So, korang boleh sign in menggunakan Facebook dan juga Google. So, jom kita tekan sign in with Google. Okay, so jom kita try pergi tengok kat withdraw tadi. And then dekat sini, kita boleh nampak kita boleh withdraw, contoh kalau dekat level 1, boleh withdraw 1% je daripada duit kita. Untuk level 20, kita boleh withdraw 1.2, 1.5 dan sebagainya lah. So, untuk nak withdraw 100% daripada kita punya duit, kita kenalah achieve level 100. Okay. So, untuk tu, kita settle nanti. Macam mana untuk kita nak naikkan level? So, tekan je dekat button level ni. Ni first Nisa nak bagi tahu, ajar korang. Kita tekan je fill in invite ID ni. And then korang boleh dapat extra 1.15 cash. So masukkan kod yang Nisa dah letak kat screen ni. Tapi seandainya tak nak pun tak apa. But if you guys masukkan, korang membantu Nisa jugalah untuk dapatkan extra coins. Okay. So, sekejap. Kita boleh tengok kat sini. Ni adalah level 2 order. So, kita kena ada 3 pig dan juga 2 lembu. Macam mana nak tengok? Pergi je dekat sini. Yang order ni. Tekan situ. And then, kita boleh nampak dekat sini. Setiap level punya order. So, nanti dia akan lebih bertambah lah. And sekarang ni, kita kena dapatkan. Kita buat lembu dulu. So, tekan je dekat sini. Yang kat sini tadi. Kita tekan kat situ. Lepas tu, animal order. Kita tekan je dekat lembu. And then, kita get free feed. Kalau nak cepat, boleh tengok iklan lah. Kalau tak nak, korang kena tunggu masa dia. So, bila dapat benda-benda terbang tu nanti, korang kutip lah extra coins. Okay, so untuk nak percepatkan, korang tekan je dekat feed tu. And then tekan button claim untuk tonton iklan lah. Okay, so bila kat sini kita tekan daging tu, dah dapat satu lembu. Lepas tu tekan lagi. And then kita belilah lagi lembu. So nanti dekat sini akan kurang lah. And then nak unlock tanah yang kat sebelah tu, kita kena tonton iklan untuk nak open tanah tu. And then barulah kita boleh gunakan tanah tersebut sebagai kita punya tempat untuk nak tanam. Bukan untuk tanam, maksudnya untuk nak adakan kita punya haiwan-haiwan peliharaan dekat situ lah. So untuk sekarang ni, lagi sikit lagi untuk nak habis iklan. So dah settle. Lepas tu dah boleh unlock. Tekan je kat situ. Kita, yang ni tinggal satu tadi. So kita kena ambil pig. Okay. So tu cara untuk kita nak settlekan level ni lah. So cara-cara lain adalah
untuk nak dapatkan points, kita pergi kat bawah ni, activity. So, korang boleh nampak kat sini, reach certain level tu ataupun apa yang dia perlukan, nanti kita boleh dapatkan extra cash lah. And then dekat task ni, kita boleh nampak kat sini, ada banyak lah task-task yang kita boleh buat. Ni daily task dan dia akan renew setiap hari. So, banyaklah yang task kita boleh buat untuk dapatkan cash selain daripada level up ni. And then, cara yang paling mudah yang satu lagi adalah kita kena invite friends untuk nak dapatkan lebih cepat kita punya points. So, just macam tu sahaja cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw dan sebagainya daripada apps ni. So, kalau korang berminat, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat screen bawah ni. And itu sahaja. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Bye.